Hello guys, selamat datang ke channel saya. Nama saya Save Supersonic. Hari ini saya akan bermain Minecraft dengan modpack Sky Factory 4, di mana kita berada di langit dan mempunyai satu pokok sahaja. Dan objektif ini adalah untuk kita membina dan menyelesaikan semua achievement yang diberikan lah, kan? Okay. Jadi saya ini kali pertama buat konten, jadi saya tak berapa pandai lagi lah. Jadi kalau ada apa-apa, maaf lah kan. Okay guys, mari kita mulakan series kita dengan menebang pokok ini. Okay. Mula-mula kena dapatkan wood. Okay, nice. Kemudian modpack ni saya dah main dulu, jadi saya tahulah beberapa perkara yang kena buat, kan? Okay, jadi kita kena buat item ni yang bernama crook, wooden crook. Okay, item ni dia menambah peratusan untuk mendapat sapling. Jadi kalau ada benda ni, kenapa tak? Senang lah dapat sapling. Jadi sekarang kita dah dapat sapling. Step pertama sudah siap. Okay, step kedua adalah kita kena tambah platform untuk menjadi lebih besar. Kalau tak nanti jatuh mati lah, kan? Okay. Ni. Okay. Kena buang lift ni supaya dapat lebih banyak barang. Okay. Kemudian kalian ni. Okay. Table. Buat platform. Buat slab. Slab ni kita kena letak satu kat bawah. Kenapa kita kena letak satu kat bawah? Sebab kalau kita letak sama dengan level dirt ni, nanti mob boleh spawn. Mob spawn tu macam zombie lah, zombie, creeper. Jadi payah lah kalau mob spawn. Dia boleh kita buat platform kat bawah macam ni, dia tak spawn lah. Jadi mudah lah sikit, kan? Okay, nice. Sekarang kita tanam pula pokok tu. Ini konsep ni menarik lah bagi saya. Bila kita tanam pokok, kan. Ya, bila kita tanam pokok, kalau kita sneak banyak kali macam ni, nampak tak? Dia akan tubik macam hijau-hijau tu. Dia akan cepatkan pembesaran pokok lah. Saya sendiri pun tak faham konsep dia, tapi lebih kurang begitulah. Okay lah, tumbuh. Lepas tu kan, modpack ni yang sedapnya satu je. Kalau kita pergi kat setting, kan, control, dia ada mod. Nama mod tu ni, ore extraction. Di mana biasa tunjuk je lah. Kalau kita tekan, kan, nampak tak? Digali semua. Wow, hebat lah. Memang cool lah mod ni bagi saya. Okay. Jadi kita buat wooden axe. Okay. Nice. Nampak tak? Hebat, kan? Mod ni memang mempercepatkan lah apa yang kita nak buat. Jadi objektif hari ni, sebab ni series mula-mula, jadi objektif hari ni kita nak buat generator ni, cobblestone generator. Jadi kita perlukan air, lava, cermin dan cobblestone. Jadi kita kena dapatkan cobblestone, sand, pasir dan lava. Okay. Susah ke nak dapat semua tu? Entah. Kita discover sama-sama. Okay. Go. Saya ni sebenarnya tak pandai mana pun buat konten macam ni, tapi
Entahlah, banyak masa lebih kan. Okay, kita besarkan platform. Dua. Alah. Kan macam mana kita nak sambungkan progress kita lah. Kita ada satu date je sekarang kan. Caranya adalah kita letak acorn, the acorn dan the resin macam ni. Nah, kita akan dapat dirt. Dapat tak? Kita dapat dirt daripada pokok. Macam mana? Saya pun tak tahu macam mana boleh dapat tanah daripada pokok, tapi biasalah game kan. Mana ada logik. Okay, kita besarkan lagi platform ni supaya tak ada barang yang jatuh. Dan saya pun tak jatuh. Dan kalau jarak pokok ni kita letak 3 blok macam tu kan. Jadi boleh tumbuh banyak lah. Okay, nice. Uish. Satu. Nanti kita letak benda lah kat sini. Okay, sekarang kita sambung lagi. Buat sand. Buat dirt. Sand pula. Okay. Sekarang kan, ni part yang paling mudah dan paling sedap lah. Semua hilang. Hebat dong modpack ni. Dan kalau korang tertanya lah, bang, kenapa selalu buang bang crook tu? Dia modpack ni kali rosak boleh backi. Tapi daripada backi lebih baik buat yang baru lah, sebab lebih mudah letak. Lebih mudah kan. Sebab bila gedung-gedung terlalu banyak, dia akan terlalu broken. Bagaimana hatiku. Okay. Nampak tak? Okay. Sekarang kita boleh buat chest lah. Dan ni satu lagi modpack yang agak cool lah bagi saya. Kalau kita ambil crafting table ni kan, lepas tu kita letak dalam inventory kita, kita dapat crafting station. Crafting station ni macam je sama je dengan crafting table, tapi yang bezanya satu. Nampak tak? Kita boleh buka chest ni. Kita boleh buka. Ada chest ke tepi. Jadi mudah lah untuk crafting. Itu je lah yang hebat pasal modpack ni. Pasal mod ni. Okay, kita kena buat dirt satu lagi dirt. Okay. Jadi macam mana kita nak dapat stone? Dapat stone mudah je. Pertama sekali, kena ada banyak ni. Apa ni? Slab. Dengan slab ni kita letak macam ni. Dapat tak? Kita perlu 8. Nama benda ni driving rack. Nampak tak? Kita dapat achievement. Air fryer. Mahal ni air fryer ni. Air fryer yang buat daripada wood. Okay, nice. Sekarang dekat rack ni kita letak aircon. Okay, nampak tak? Ada progress 10%, 11%. Sekarang kita kena tunggulah. Jadi sambil tunggu, kita kena tepang banyak lagi pokok. Kita nampak tak? Broken ni kita boleh backi je dengan stick. Tapi aku nak backi kan. Boleh backi baik kita buat yang baru je. Dah rosak. Cepatlah rosak. Wood kan, biasalah wood. Sekarang tebang pokok. Dah malam. Gelapnya. Sebab dia bagi satu torch. Walaupun satu dia bernilai. Nampak tak? Sekarang dah siap. Saya dapat petrified acorn. Petrified ni batu lah kan kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi dengan petrified ni,
Mula-mula kita letak dirt sapling kat tengah. Dan kita apa yang panggil, kita letak petrify acorn di sekitar dia. Kita dapat petrify sapling. Jadi petrify sapling ni sapling batu lah kata lain. Nampak tak? Hardwood. Okay, nampak tak? Dapat pokok batu lah. Dan kita akan petrify acorn dengan petrify sapling. Mok ni mula-mula kita kena pasang pokok je semua. Lepas tu lepas siap pokok ni nampak tak banyak ni kena buat. Ada pokok kepada teknologi, pada entahlah apa benda ni. Tak apalah, kita sama-sama lah cuba dengan moped ni. Saya tak pernah lagi menang moped ni. Saya main sikit je. Okay, dah rosak. Sekarang axe kita dah rosak. Kita buat cobblestone. Buat cobblestone sama je. Sama je macam nak buat dirt. Boleh. Kita dapat 2 cobblestone. Daripada kita buat satu, kita boleh dapat 4. Dan kita dapat achievement on the rock. Jadi dengan ni kita buat nampak stone road. Dengan stone road ni kita buat apa? Kita buat stone crook. Nampak tak? Okay. Kita buat picket. Kita buat axe. Axe. Okay, sorry gang. Ada sedikit masalah tadi. Okay, kita kembali dengan menebang pokok. Okay, let's go. Jadi sekarang kita dah lapar. Nampak tak? Hunger kita dah tak banyak tu. Nampak tak? Jadi kita kena makan tanah. Macam ni ke rasa makan tanah? Okay, sambung lagi. Kita kena ada banyak lagi. Sekarang kita buat cobblestone. Okay, 9. Dalam furnace ni kita letak wood. Ingat wood. Kita akan dapat charcoal. Dengan charcoal tu kita buat banyak lagi charcoal supaya yalah dapat banyak kan. Nampak tak? Ada infinite. Okay, kedua kita kena besarkan lagi platform ni. Kita dah ada furnace. Yang kedua, kita kena buat crushing tub. Mana buat crushing tub? Senang semua. Semua senang. Apa yang susah? Okay, kita letak 2 macam tu. Tahu tak? Crushing tub. Okay, kita letak ni. Jalan untuk nak. Kena kita tutup. Ush. Dia jatuh.
Okay, kenapa tutup macam tu? Dalam ni kita kena letak barang. Kita dapat barang tu, dia akan keluar semua tempat. Dia jatuh lah dengan kata lain. Ush. Ush, ye. Gelap lah. Cerah lah sikit kan. Kita letak kat kita ada. Okay. Sekarang kita kena buat sapling seterusnya. Sapling yang ketiga kita buat adalah clay sapling. Fire rising. Kita tak cukup satu. Kurang satu. No. Okay, tanam. Satu lagi pasal mod ni. Kita letak barang, kita akan nampak barang tu. Jadi kalau main 2 orang senang lah nampak. Kita boleh nampak barang tu. Jadi kalau kita main dengan orang lain, di mana tidak akan terjadi, akan dapat banyak lah. Uish. Ada satu lagi mod namanya carry on, di mana kita boleh angkat barang. Nampak tak? Tapi tak semua barang lah. Macam craft table boleh lah, chest boleh lah. Furnace tak lah, nanti hilang semua barang ni. Okay. Clay sapling. Clay icon. Apa maksudnya? Jangan tanya. Saya sendiri pun tak tahu. Okay. Lepas tu, lepas clay kita kena buat gravel. Gravel icon. Dapat gravel icon. Itu nantilah. Sekarang ni kita perlu clay. Dapat gravel tu kita perlukan 8. Kita letak dalam ni. Mari kita lompat tak. Nampak tak? Sebab ni kita letak dinding. Kalau tak jatuh semua ni. Okay. 8 ni kita letak petrified sapling. Kita letak kat dia gravel sapling. Don't sieve on me. Apalah nama achievement dia ni. Dia juk orang Inggeris tu. Cuma kita je yang tak tahu. Kenapa kita pakai wooden axe lagi buang. Let's go. Stone axe. Okay, sekarang kita dah dapat clay dan gravel. Okay, jadi yang ketiga sand. Gravel, dapat sand. Kena ada 8 gravel. Yang kita ada 6. Jadi tak gravel dan clay. Yang cukup lah tu. Bakar tu. Mari kita bakar ni. Dapat makanan baru lah. Nampak tak? Kita dapat the acorn roasted. Eating dirt. Makan tanah. Okay. Nampak tak? Banyak lagi tambah tangga. Okay, dapat 21. Kita nak 8. Oh no. Okay. Tak apa tu. Let's go. Ish.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 6. Uish. Wah, jatuh satu. Ada banyak. Apa? Okay. Dan ni 5. Okay, sand. Nice. Okay. Kemudian kita perlu banyak lagi. Kemudian satu lagi kita perlu clay. Sekejap. Clay kita ada berapa Kita buat clay. Clay. 1, 2. Semua. Ada 6. Okay. Right. Clay bucket. Modpack ni ada clay bucket jadi senang lah. Dengan clay bucket je kita boleh buat dapat air dan lava. Okay, jadi nak buat air dalam game ni, dia hujang jarang-jarang. Yang lain kena pakai crushing tub pula. Okay. Jadi dengan crushing tub ni kita letak sapling. Jadi bila kita lompat atas sapling ni, dia ketubik 100 MBI. Dia kali 1000 tu sama dengan 1 water bucket lah. Jadi lompat je sampailah 1000. Okay. Nice. Dan kita kena pakai ni. Nak buat unfried jadi kita kena fried je. Kemudian kita kena dapat lagi wood. Kena dapat lagi stone. Untuk buat satu sand. Okay, sand. Kita buat satu sand. Sand ni kita buat glass. Okay. Di clay bucket ni kita dapat air. Kita dapat air. Kita dapat air. Glass. Dan kita perlukan 6 cobblestone. Cobblestone kita ada 5. Haha, tak cukup 1. Buat kita baiki ni. Aduh. Alay. Okay. Okay, nice. Sekarang nak buat lava. Aish. Dapat. Dapat lagi stone. Kita kena dapat banyak lagi stone. Cepatlah tumbuh. Satu lagi. Cepat. Come on. Power off. Sneaking. Wah. Okay, nice. Tepang. Angkat pun. Cukup ke? Ingat. Mana lagi? Okay. Sekarang cara nak dapatkan lava, kita kena buat ni. Cauldron. Cauldron. Jadi dekat cauldron ni kita letakkan lagi ni dulu. Ni kita kena letak satu. Nah. Okay. Dah jatuh. Matilah. Okay, satu. Naik. Dua. Dua. Angkat. Ni.
Uish. Apa ni? Boleh letak benda, boleh letak. Wow. Jadi. Dalam ni kita isi cobblestone. Uish, terbakar. Ingat. Ni cepat sebab terbakar. Okay. Betul tak? Cepat. Hot boys. Abah. Dan dengan kata lain kita dapat 2 lagi cobblestone. Aish. Okay. Selesaikan platform ni. Jatuh nanti ni. Okay, episod pertama tak mati lagi. Ini berita baik. Now, sekarang cobblestone generator only hold 32 blocks. Make one cobblestone. Bukan macam tu lah. Okay, sekarang kita boleh build the one infinity terus bro. Okay, sekarang nak buat kan kita can hop apa engineering. Tunggu. 1, 2, 3 nampak. Jadi tak perlu dah lah tebang pokok. Semua dah automatic sekarang. Tak perlu gesa-gesa kena tanam pokok banyak-banyak. Kita dapatkan cobblestone. Jadi kita boleh fokus dengan pokok lain lah. Seperti sand. Pokok sand. Cover. Okay, selain pada pokok. Dah ni. Kata lain kan. Okay. Guys, kita dah dapat. Kita dah buat generator. Tak. Nanti kena buat. Advanced beam apa ni? Banyak lagi benda ni kita kena buat ni. Apa ni? Salah modpack. Jadi kita dapat banyak lagi objektif lain kita kena lakukan. Dan itu je lah untuk episod hari ini. Dah hujan. Okay, kalau cakap tadi hujan jarang. Hujan cukup lah kan. Jadi itu je objektif hari ni. Kita dah tak dapat objektif kita. Jadi kalau korang enjoy video ni, tekanlah subscribe button, tekanlah like button. Okay, tolonglah youtuber kecil ni macam saya ni, baru mula je, tak pakai konten apa lagi. Jadi itu saja untuk kali ni. Ya. Jumpa lagi korang episod akan datang.